Okey, sekarang ni aku nak pergi ke Met Malaysia. Aku nak tanya satu soalan. Untuk menjadi seorang penyampai cuaca, adakah kenapa pegawai Met tu sendiri kena jadi penyampai cuaca, dan adakah orang yang memang tak ambil kos yang berkaitan dengan kaji cuaca dan sebagainya boleh jadi seorang penyampai cuaca? Sekejap lagi aku nak tanya. Okay, kita bersama dengan Dr. Anis Nabila, penyampai untuk hari ni. Kita nak tanya soalan tadi. Jawapan dia dalam seminit je. Okay. Kita nak live dah. Tiba. Okay, doktor. Doktor, kenapa seorang penyampai cuaca memerlukan someone yang ada skill bab kaji cuaca ni, dan adakah orang biasa boleh jadi penyampai cuaca juga? Oh. Wah. Nampak tak? Okay, pertama, kita tak ada skrip. Okay. Kedua, mostly kita akan refer radar dan juga model. First thing first, benda tu akan berubah. Itu adalah data semasa yang akan berubah dari every 10 minutes, every hours. So, kalau you tak ada ilmu dalam forecasting, so you mungkin tak tahu what's this, kenapa dia berubah, macam mana perubahan angin dia, arah angin dia kenapa macam ni, so kenapa dia boleh hujan petang, kenapa dia belah sini hujan pagi, macam tu. Kalau orang biasa dia mungkin boleh lah kalau ikut skrip. Tapi kalau sometimes kadang-kadang pagi waktu praktis awan hujan ni tak ada, tapi bila kita nak on air kejap lagi tiba-tiba kena awan hujan penuh. Kenapa? Itulah. Oh, dekat situ ahli kaji cuaca tahulah. Yeah. Itulah. Okay. So orang biasa tak boleh jadi lah. Orang yang tak kalau ada skrip boleh lah. Tapi kalau tak ada skrip tu dia macam susah sikit lah. Mungkin diperlukan khusus lah. Okay. Itulah serba sedikit jawapan dia. Dia buat malu pula.